You tekan ini lama. Oh. Lebih kurang 5 second lah, 3 second lah. Okay, dia ada password. You tekan ni. 1000 lah. 1000. Enter. Ini enter. Okey. Okay, you tunggulah. Basic setting you masuk. Enter lah. Okay. Dia banyak itu menunya. Okay, you pilih lah. Ini first, ini yang second, ini yang custom. Ini QMax tadi QMax. Okay, totalizer apa? Okay, ni low flow cut off. Sekarang saya set 0%. Kira buang cut off lah ni. Buang cut off. Jika you nak set balik, you kena tekan sini. Tengok dia macam ada. You pilih dulu. You pilih 1, 2 you pilih lah. Macam ni 1%. Oh. Okay. Nanti you pergi sana. Okay. Let's say you 1.5. Okay. 1. Pergi sini. 1.5. Enter. Ini kalau cut off baik 0. Sebab dia ini yang 1.5 maksudnya dia below 8 point something dia tak kira punya. Sebab ini flow meter memang untuk 10 atasnya. Macam tu. Below 8 maksudnya dia tak kira. Sebab tak kira sebab dia tak cantik. Dia flow rate tak cantik, quantity volume pun tak cunnya. Macam tu. Sebab dia sensor macam ni. Dia makin cepat dia punya flow accuracy detect tu flow volume dengan itu flow rate, dia accuracy arrow lagi cun. Aduh. Tapi dia lambat, dia arrow dia lagi tinggi. Flow rate dengan itu volume detect tak cun. Kita pergi buang cut off lah. Biasanya buang cut off saja. Buang cut off pergi ke setting tadi. Macam ni. Sama juga set 0, pergi 0.